Yang ini baru betul jaga kereta. Sikit bunyi pun tak nak ada. Sekali bikin kau tengok. Depan belakang togel. Macam kereta ni 7 tahun pakai. Hari ni baru nak fikir buat full checking. Kali dah check macam-macam kita jumpa rosak. Bush low arm dia dah crack. Stabilizer bush dia dah penyek. Paling ketara kat bahagian bawah ni ada minyak likit. Kalau ada bocor minyak antara enjin dengan gearbox ni, kebiasaannya rosak dekat flywheel oil seal. Yang itu tak boleh shortcut. Kena turun gearbox. Dah nama pun buat full checking. Bukan axle bush je kita nampak pecah. Ni lah. Hose pipe petrol ni yang untuk isi minyak ni pun dah crack. Ini kalau biar lama ni bocor. Bila kita isi minyak meleleh-leleh, minyak keluar dekat sini. Yang bagus owner kereta ni dia jaga exhauster dia. Exhauster dia baru tukar ni. Disrotor dia pun cantik. Backpack dia pun tebal lagi. Untuk safety kereta Vios ni memang macam ni. Jangan jadi macam wajah ni. Dia punya simpang rosak, macam-macam kena tukar. Ini bahagian belakang semua tukar. Pukul rata daripada exhauster kau tengok Tekan. Dah tak naik. Kiri kanan. Low arm, tulang anjing panjang, tulang anjing pendek, semua hancur. Belum cerita yang bahagian depan lagi. Engine mounting hancur, stabilizer link, tengok. Steering rack paling teruk, dah bocor. Ini kalau repair pun tak jadi apa. So tukar je seketut. Yang dry sub ni dah kenapa kepala pun sampai tanggal. Boleh pakai dekat kereta ni cuma low arm je. Itu pun sebab dia dah pernah tukar. Ada 3 jenis perangai orang ni. 1, rosak sikit terus pergi bengkel. 2, rosak tu dikompos 9 tahun. Yang nombor 3 ni 5 tahun pakai kereta, tukar kereta baru. Korang jenis perangai yang mana satu? Cuba komen. Link ada kat bio tu, booking je. Tanya je lah apa-apa. Assalamualaikum.